Kalau korang mencari hotel kids friendly, siap boleh masuk lounge bawah RM200, tengok video ni. Ceritanya macam ni, hari tu kita orang cari hotel yang kids friendly dekat Penang. Macam-macam nama lah keluarkan, Park Royal lah, Golden Sands, tapi semuanya mahal. RM500, RM600, RM700, memang tak mampu. Padahal setakat nak bagi anak mandi kolam je. Tapi kita orang terjumpa hotel ni memang boleh katakan kids friendly sebab kolam dia ada water slide. Yang lagi best, kita orang ambil bilik ni jenis pool access, keluar je pintu ni terus sampai ke kawasan kolam. Plannya nak bagi anak je happy. Rupanya kita orang pun happy sekali sebab rupanya bilik dekat sini harga bawah 200 pun dah boleh dapat executive lounge. Please bagi tahu kat kita orang hotel mana lagi bawah 200 dah boleh masuk executive lounge. Ini memang kita orang terkejut sangat-sangat. So kalau korang cari hotel kids friendly dekat Penang, boleh try hotel ni, Izora Hotel. Dia bukan dekat belah pulau, dekat belah seberang jaya. So bagi kita orang lagi senang lah nak pergi, tak jauh sangat, tak payah nak bayar tol jambatan dan paling penting tak jam sangat. Parking pula free dan hotel ni sangat-sangat best.